Skandal suami kau tu yang menghasut untuk bercerai dan mengabaikan tanggungjawab. Masuk tahun ni dah 5 tahun dah usia perkahwinan aku. Tapi sampai sekarang suami aku tak daftarkan pernikahan lagi. Blue tick je. Abang dah lain. Dulu macam-macam abang janji. Alah, awak jangan risau lah. Saya dah jumpa dah kawan yang boleh bawa kita pergi Thailand. Saya janji lepas je kita nikah, balik Malaysia, saya terus daftarkan perkahwinan kita ni dekat pejabat agama. Okey? Awak jangan risau ya. Mungkin aku kena daftar sendiri. Macam mana ya nak daftar sendiri? Tak lama lagi Aiman akan bersekolah. Bu, Siti, mana ayah? Ayah kerja. Ayah balik lambat lagi. Malam ni kita makan berdua je lah ya. Moga yang kedua ni baik-baik je. Abang? Handphone bunyi ni. Abang? Tak ada dengar ke? Siapa ni? Farah? Sampai hati suami kau buat kau macam tu. Padahal dulu ya masa nak ngurat kau. Aku merayu-rayu minta nombor bagai. Nak bagi hadiah lah apalah. Geram betul lah aku. Tak apalah. Sekarang ni macam ni. Kau pergi bahagian penguat kuasa JAIS untuk buat aduan tentang skandal suami kau tu yang menghasut untuk bercerai dan mengabaikan tanggungjawab. Lepas tu kau jangan lupa screenshot sekali conversation sebagai bukti. Dalam masa yang sama, kau pergi juga pejabat agama untuk teruskan proses pendaftaran nikah tu. Kau buat tau. Apa-apa aku ada. Okey, kau kuat ya? Berat kes puan ni. Dah lah nikah poligami tanpa kebenaran. Lepas tu lewat daftar pula ya? Dah suami tu ada skandal pula. Siap hasut supaya bercerai. Allah, dahsyat ujian puan ni. Betul bulat kena tipu. Macam tu lah kisahnya puan. Tapi yang paling kesiannya, kalau kes macam ni, dekat anak sebenarnya. Bila sijil nikah rasmi tak ada, nak daftar kelahiran anak pun susah. Dah tu nak masuk sekolah, macam mana? Besok kalau suami meninggal, nak tuntut apa-apa pun tak boleh. Itulah yang saya fikirkan. Sekarang ni, dah mengandung anak kedua pula. Yang pertama pun tak settle lagi. Saya takut tak sempat saya settlekan pendaftaran nikah ni. Suami saya ceraikan saya pula nanti. Itulah kesannya kalau poligami tanpa kebenaran ni. Cinta sembunyi tergadai nasab suci. Tak apa. Mari saya bantu puan ya.